Assalamualaikum. Salam. Baru balik dari mana ni? I beli grocery tadi. Oh, untuk berbuka Nak masak berbuka. Boleh ke I nak join masak sekali kat dalam? Serius ah? Betul ke ni? Boleh yang? Boleh? Okay, boleh. Jom. Let's go. Mela masuk. Wah, cantiknya rumah. Dekor sendiri ke ni? Baru siap renovate. Banyak ke? Rahsia. Rahsia. Ni tema apa rumah ni? Minimal cantiknya tapi meja. modern lah. Oh, minimal tapi modern. Bahagian ni pun you renovate juga ke? Dulu tak ada tangga. I tambah satu tangga dan buat satu extra room dekat atas. Oh, ni kitchen Biasa ni. je. Ni tema apa buat kitchen? I buat tema putih sebab nak bagi nampak luas. Oh, ni cantiknya skylight. Ni kat Ni sini. tempat I selalu sidai baju. So, I beli apa tadi? Beli kailan. Oh, udang pun ada. Kita Kita boleh masukkan dua menu. Iaitu udang kamheong dan kailan ikan masin. Oh, boleh? Sedap tu. So, Zizi masak sekarang lah. Boleh? Okey, untuk udang kamheong, mula-mula kita perlu gaulkan udang ni dengan garam, serbuk kunyit dan tepung jagung. Tujuan kita salutkan dengan tepung ni supaya nanti mudah terserap dengan kuah. So, kita tumis bawang ni sehingga agak layu. Minyak ni kita guna je minyak goreng udang tadi supaya lebih sedap. Kita masukkan rempah kari. Okay, kemudian boleh masukkan daun kari. Sos cili dalam 1 hingga 2 sudu macam tu. Kecap manis ke. Dan masukkan sos tiram Cak Panda ni. I suka guna sos tiram Cak Panda ni sebab rasa dia umami. So last sekali kita boleh masukkan udang yang kita dah goreng tadi. Gaul sebati udang ni dengan kuah ni. Udang kamheong dah pun siap. Wanginya bau. Dah siap pun udang kamheong. Nampak sedap. Sos tiram Cak Panda ni I kena letak kat dalam peti ais tau. Korang pun kena ingat sos tiram ni kena letak kat dalam peti ais untuk bagi dia tahan lama. Sebab dia tak ada bahan pengawet. Sekarang I nak masak kailan ikan masin. Okay, mula-mula goreng dulu ikan masin ni sehingga garing. Dan masukkan bawang holland, bawang putih dan cili padi. Masukkan sedikit air. Dan masukkan sos tiram Cak Panda. Okay, lastly kita masukkan sayur kailan tadi yang kita dah basuh. Senang dan simple je kan? Oh, dah siap dah? Dah siap dah menu kita. Oh, sedapnya. Tak sabar nak buka. I pun tambah sikit lah lauk. Takut tak cukup pula kan. Macam mana I rasa udang kamheong yang Zizi buat ni? Sedap. Ni pakai sos yang tadi tu Sos tiram Cak Panda. Sos ni bagus tau sebab dia diperbuat daripada ekstrak tiram asli yang berkualiti. Lepas tu dia meningkatkan rasa umami dan yang penting dia ni halal. Oh, bolehlah I try masak nanti. Nanti try tau. Macam mana bang rasa sayur yang Zizi buat tadi? Sedap sangat lah. Macam rasa dekat restoran. Terima kasih lah Zizi tolong masak untuk berbuka hari ni Terima kasih juga Kak Aisyah keluarga jemput Zizi makan sekali malam ni. Untuk Ain dan keluarga serta semua orang, selamat menyambut Ramadan Karim dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Bye-bye. Bye.